Assalamualaikum guys. Ada 50. Nabu. Bercakap Bu. Ha? Kita hari ni ada apa? Short vacation. Family kembar. Tadi dah pergi dekat kedai dimsum, nanti masuklah video. Siapa yang Tengok dia stok kat siapa, dia dapat semua. RM10. Pakai awak balik. Kalau RM10 satu, kena bawa meja-meja mesti. Dia kena berdiri, lemah kecil. Macam tu. Rasa siapa nak sos? Kaki ayam. Dia dah pergi makan kedai dimsum and tak. Oh, dah rosak balik. Ingatkan. Tingkat tu fikir, memang buka tingkap ke? Tutup tingkap tu cantik. Tak lah. Tahu pun. Lepas tu Dimsum mana kenyang. Yelah bagi masa rasa lah first time. mana cakap ni? Dimsum ni. Hah? Mana cakap? 275. 275. Oh, tak plan pun nak buat apa nama dah? Tak plan pun nak buat vlog. So kita start vlog dari sini. Inilah Hi, kembarnya. Oh my god. Hai geng. Dimsum. Nampak ke? I cannot see. I cannot see you. Kita pergi gerak ke next destination. Prop. Ke mana lagi ni? Ikut adik nak. Sama-sama. Dah cakap lah tadi letak kupon. Cakap lah letak kupon Dana. Saya tengok. Semua kena ke? Semua nak. Semua kena. Mana? Kena. Sikit. Ni terbalik ke? Belah mana ni? Besar sakit kaki. Alah. Banyaknya minyak muka. Apa ibu ada air ni tak. Kita dah sampai dekat Gua Kek Lutong. Mana kita mana? Jadi kita masuk ke dalam. Hari tu dah pernah pergi dah New City. Aku tak ingat lah hari tu ada buat vlog ke tak. Rekod gitu je kot. Tapi tu lah record je. Edit je, post je, entah bila dah. Itulah, tinggi gila Okay, bacalah korang. Dah siap dah. Ketibaan. Kalau sembunyi je kalau tak dengar. Oh, tak nampak apa gelap weh. Kat sana lagi. Setelah kita nak ke sana. Ada je tu basikal. Dia orang dah pergi sampai sana ke? Ni abang aku, dia fashion rambut dia. Dah wide. Oh, kita ambil gambar ke? Ke sini lah. Ya. Yang tu. Kita nak try pergi tengok kalau ada swan bird buka ke tak. Tu orang dari atas tu. Tapi dengar macam jerit-jerit tu biasa main swan bird tu jerit tu. Sebab Risa terlanggar orang. Kau dekat orang pula. Gadahnya. Bongok tu kita jatuh.
Kayuh-kayuh naik ke atas? Saya tak boleh left ni. Cepat dah left cepat. Left cepat. Jangan makan sangat dia jatuh. Tadi kau je ke? Ha. Lagi ke sini. Itu tengah record tu. Letak bawah ke? Kita nak pergi mana ni? Di Korea dulu ya? Kita pergi ke Intan ya. Libur kubah. Cepatlah. Nak apa? Cepat apa? Okey tak? Sini lighting. Nanti kau apa screenshot tau. Sedang orang tengok orang game ke tu. Kau apa ya? Rakam apa? Cepat. Ini bukannya tak gambar buat video. Mana demonya tadi? Kau tak nak singit ke orang juga ke? Nak sikitkan dia. Tak, Mira aku pula Mira. Kalau nak gila bagi tahu tak? Belum naik berapa kilo? Tak tahu boleh berapa. Kau tak timbang dulu tadi. Tiba-tiba nanti turun. Nanti nak naik kaki je kecil. Tunggu dia orang datang. Apa nampak tu? Yang mana yang dekat? Siapa yang drive ni? Kenapa ngelewat bawah eh? Mana? Oh, ada ni dagang Gelap weh. Ah, abang aku dah nampak muka. Tiga ke sana tiga. Mana? Situ ke? Video eh? Ikat. Terus orang kayu. Ikat. Bot situ okey ke? Orang depan okey. Bot tu nak naik ke darat terus ke? Sudah. Sudah. Kita sampai sini je. Kau tak boleh sampai sana. Dia berpusing balik lah. Tak, memang dia bagi tempat kat sini je lah. Lepas pergi gua tu, pergi makan. So sekarang dah dia lagi check in. Check in apa? Kita orang duduk apartment. Tadi berapa bu? Apa ya? Tempat makan tadi? Ha? Tadi kita orang makan 12 orang. Total RM102. RM102 je, murah je. Mesra tu ramah. Iya ke? Bukan sebab rahmah, memang kira murah kan tempat ni. Ramah tadi dah habis. Kalau tidak RM5 ayam seketul. Tak, yelah kalau tak rahmah pun murah kan kalau harga tak dia. ramah pun murah. 12 Apa nama orang. tempat tu? Entah. Apa Yong Dia sebut tadi? Betul lah Yung. Tak ingat lah. Kedai Yung. Kita kat kawasan mana tadi? Nak share pun tak tahu tempat, lupa. Memang murah gila kat situ. Lepas tu makanan dia sedap. Jadi kita tengok apartment tu. Kita house tour. Apartment tour. Apa bang? Dari pintu first kita akan nampak bilik ni. Bilik pertama ini terus dapur. Ada water filter, induction cooker, ais, microwave, sinki. Di sini ada apa? Sini untuk laundry. Oh, ada rumah orang lain. Ada orang kat sini. Ni bilik first. Satu katil je. Bilik rumah ayah. Kat sini kita TV dan 2 orang maid lah. Lalu nak tengok situ. Ni apa nama dia? Tak berani lah. Takut dah tengok tinggi macam tu. Allah, bateri nak habis ke? Sini bilik kedua. Ada lagi maid tadi dekat sini. Bilik kedua. Apa lalu? Bilik ketiga. Cik dah tak sabar lagi kolam. Bagus nak tingkap. Dia cantik. Buka kan. Ni view kat sini. Siapa yang tengah menyelak tu? Habuk tu. Kena muka. Tak lagi sekali tak nampak tadi muka. Dah tengok. Muka. Belakang dia lagi. Apa yang belakang lagi? Baring je lah. Oh, tak boleh lah baring. Kenapa tak boleh baring? Asal kita letak lah. So ni after berapa hours kita make up crack tak? Dah, korang dulu. Still Look good, still look stunning. Okay, tengok yang tu Just a pula. little crack. Okay. Okay, tu paling stunning.
Sudah 3 bulan. Sampai habis lah. Habis salji. Ni pula my makeup after 3 bulan. Sudah 3 bulan. Lagi kita orang nak mandi kolam ke? Ke nak tidur dulu ke apa ke? Tak adanya nak tidur. Kau nak tidur ke? Bosannya untuk Syafiq ni. Tuh, penat. Wah, kau mendrive lah. Kita orang penat je tengok map. Ayah drive pun tak ada. Wah, teruknya. Lepas ni nak pergi mandi kolam lah. Tak jadi pun pergi mandi kolam. Kita orang dah turun tadi kat kolam. Lepas tu 3 orang je yang lepas. Untuk apa? Dia ada guide. Guide tu bagi 3 orang je lepas. Bila dia tengok swimsuit. Kita orang masing. Tak nak malas. Malas nak pergi. Dekat kolam rumah abang aku okey je. Ni bercapuk juga So sekarang tengah lepak-lepak je kot. Diorang tengok TV, tengok movie. Stand tu tak join, takut. Sekarang kita orang dekat apa ni? Sekarang kita orang dekat itu pun dah check out dah, baru je sampai. Dah baru sangat, baru nak pergi lunch. Apa dia orang macam cirit ni? Apa cirit-cirit anda? Tengok dia. Kat belakang ni. Belakang ni ada. Orang sekarang ni gabung. Itulah, jangan ibu tunggu asal dah lah. Kau Syafiq. Call. Tak dapat. Orang kampung dah. Baru nak start game. Adik tengoklah siapa yang dapat banyak-banyak. Takut terlebih. Wow. Before ni pernah main bowling dekat mana-mana. Dia tak, kalau lebih point line tu dia tak kira falls. Sini falls sebab kan dekat sini dia orang main tournament dan peringkat negeri ke peringkat gerbang masalah kat sini. So dia dekat sikit lah. So dia ada lah kot dia punya line tu dia sensor kat situ. Tadi aku kan nak terjatuh ke depan lah. So sebab tu dah jadi fall. Gambu kan? Tadi baru dapat lesen. Ibu baru lepas dapat lesen. Mana ibunya? Lah. Mana tunjuk? Lagunya yang mana tadi? Lagunya yang bawa sekali tu. Ayah ni awal-awal dapat lesen dah tu ibu. Yang ni tim kecil baru 3 je. Tapi lah rambut ya Allah. Baru 3. Apa ni? Baru 3 je dapat lesen. Gulak. Kita support dari Ipoh. Yeay. Mira jawab miti-miti.